Orang kata cinta itu buta, tapi dalam talian, ia boleh buat kita hilang semua duit simpanan. Ramai orang ingat hanya menggunakan gambar semata-mata, tetapi ia adalah sebuah bisnes haram gergasi yang telah dirancang secara rapi. Statistik jenayah ini saban tahun semakin meningkat. Di Malaysia, kerugian yang dicapai akibat jenayah ini sangat menakutkan. Tahun 2024 sahaja, kerugian mencecah sehingga 43.7 juta ringgit. Dan pada Januari 2026 pun, baru sebulan, dah ada 100 kes dilaporkan dengan kerugian hampir 3.5 juta ringgit. Masa datang dari pelbagai lapisan umur, kebanyakannya adalah terdiri daripada 30 hingga 50 tahun. 60% dari wanita, 40% dari lelaki. Tak ada siapa yang akan selamat kalau tidak berhati-hati. Cara mereka kerja ikut langkah yang sangat licik. Mula-mula, mereka buat profil yang nampak sempurna. Kadang-kadang guna gambar curi atau buatan AI. Selalunya, mereka akan mengaku bekerja sebagai doktor, tentera, jurutera atau ahli perniagaan di luar negara supaya susah untuk jumpa. Kemudian, mereka hujani mangsa dengan kasih sayang, sembang setiap hari, puji melambung, sehinggakan mangsa rasa dialah satu-satunya orang yang faham hati budi dia. Bila mangsa dah percaya bulat-bulat dan cinta mati, barulah muncul masalah kecemasan palsu. Katanya, ditahan kastam, sakit teruk atau ada pelaburan beruntung. Selepas mangsa sudah pindahkan duit, mereka akan hilang terus macam hantu. Jangan pernah malu kalau rasa mudah tertipu. Penipu ni memang sasarkan kekosongan hati mangsa. Rasa sunyi, keinginan disayangi dan difahami. Bila emosi dah kuat mencengkam, logik akal mangsa terus jadi tumpul. Berita terkini pada 9 Julai 2026 yang lalu dilaporkan seorang wanita berumur 70 tahun telah kerugian sebanyak RM183,000 akibat sindiket penipuan ini. Dua suspek telah menyamar sebagai doktor dan tokoh korporat bekerja di luar negara. Suspek telah meminta bantuan kewangan dengan alasan memerlukan wang bagi menjelaskan iuran guaman yang berkaitan dengan kontrak pembinaan dan menguruskan pelepasan cek yang kononnya akan disumbangkan kepada sebuah persatuan doktor. Mangsa turut dijanjikan sejumlah wang selepas segala urusan itu selesai. Sekarang ini, teknologi AI telah wujud yang boleh meniru gaya bercakap, suara, wajah seseorang itu tanpa ada beza pun. Walaupun video call, belum tentu orang itu adalah orang yang sebenarnya. Jangan risau, kita ada senjata untuk lawan penipu ni. Pertama, semak gambar. Cari balik gambar mereka di internet. Selalunya, gambar tu dia ambil dari Google je. Kedua, waspada dengan video call. Kalau asyik ada alasan tak nak tunjuk muka atau buat panggilan pelik, itu tanda bahaya besar. Ketiga, guna portal rasmi polis. Sebelum pindahkan wang walau sesen pun, semak nombor akaun atau nombor telefon di laman web polis Diraja Malaysia. Ini satu cara paling berkesan. Yang terakhir, kalau anda dah terpedaya, jangan tunggu. Segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997 untuk cuba bekukan duit anda. Laporkan terus kepada polis dan jangan percaya sesiapa yang tawarkan tolong dapat balik duit tu. Mereka pun penipu juga. Ingat satu perkara paling penting. Cinta sejati takkan pernah minta duit daripada anda. Jangan biarkan kesunyian anda merompak masa depan anda. Kekal waspada, semak dulu, baru percaya.